24 dan prestasi pelaburan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengumumkan dividen tertinggi dalam tempoh 7 tahun iaitu sebanyak 6.30% bagi simpanan konvensional dan simpanan syariah. Jumlah dividen keseluruhan sebanyak 73.24 bilion ringgit ini bakal memanfaatkan lebih 16.22 juta ahli dan boleh disemak melalui akaun atau mendapatkan penyata di terminal layan diri KWSP di seluruh negara. Lonjakan dividen ini menunjukkan prestasi pelaburan yang kukuh dan pengurusan dana yang berkesan oleh KWSP. Kejayaan ini juga bukti hasil pemulihan pasaran, ekonomi stabil dan inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2024 dan ekonomi madani. Dengan sokongan ekonomi yang stabil, KWSP memastikan pulangan mapan demi masa depan persaraan yang lebih terjamin. Sekian, terima kasih. Herbahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengumumkan dividen tertinggi dalam tempoh 7 tahun iaitu sebanyak 6.30% bagi simpanan konvensional dan simpanan syariah. Jumlah dividen keseluruhan sebanyak 73.24 bilion ringgit ini bakal memanfaatkan lebih 16.22 juta ahli dan boleh disemak melalui akaun atau mendapatkan penyata di terminal layan diri KWSP di seluruh negara. Lonjakan dividen ini menunjukkan prestasi pelaburan yang kukuh dan pengurusan dana yang berkesan oleh KWSP. Kejayaan ini juga bukti hasil pemulihan pasaran, ekonomi stabil dan inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2024 dan ekonomi madani. Dengan sokongan ekonomi yang stabil, KWSP memastikan pulangan mapan demi masa depan persaraan yang lebih terjamin. Sekian, terima kasih. Herbahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baharu. Lantai padi dan beras putih tempatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani telah menaikkan harga lantai padi daripada RM1,300 kepada RM1,500 bermula pada 16 Februari 2025 bagi menyokong pengeluaran padi tempatan. Kerajaan turut menyalurkan subsidi berjumlah RM150 juta selama 6 bulan bagi mengekalkan harga beras putih tempatan pada RM2.60 sekilogram. Inisiatif yang dilaksanakan ini bagi membela nasib pesawah seterusnya menstabilkan harga beras putih tempatan untuk pengguna serta menjamin bekalan beras putih tempatan di pasaran. Kerajaan Madani akan terus komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Sekian, terima kasih. Herbahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Hari Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom hadir beramai-ramai ke program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri pada 18 Mac 2025 Selasa bertempat di Masjid Al-Hilmi Pekan Bandar Baru, Kedah, bermula jam 9 pagi hingga selesai murid. Antara pengisian menarik yang diadakan adalah Jom Exchange Al-Quran oleh KDM, Jom Tukar Al-Quran lama yang uzur atau rosak dengan naskah yang baru. Seterusnya, Mobile Mekar, Jabatan Pendaftaran Negara yang menyediakan perkhidmatan pembaharuan atau gantian kad pengenalan. Seterusnya, pemeriksaan kesihatan oleh KKM, kaunter zakat, pameran oleh PDRM dan AADK, program Tadarus Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran. Jom rewang gotong royong bersama-sama menyediakan majlis iftar. Seterusnya, majlis iftar berbuka puasa bersama YB Menteri Dalam Negeri, sambutan Nuzul Al-Quran serta solat tarawih dan murid. Jom hadir beramai-ramai semarakkan Ramadan yang penuh barakah ini. Sekian, terima kasih. Bahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan hebahan program
di Masjid Al-Halimi, Bandar Baru. Hebahan program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom hadir beramai-ramai ke program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri pada 18 Mac 2025 Selasa, bertempat di Masjid Al-Halimi, Pekan Bandar Baru, Kedah. Bermula jam 9 pagi hingga selesai moreh. Antara pengisian menarik yang diadakan ialah Jom Exchange Al-Quran oleh KD Jom Tukar Al-Quran lama yang uzur atau rosak dengan naskah baru. Mobil markah Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan perkhidmatan pembaruan atau gantian kad pengenalan. Pemeriksaan kesihatan oleh KTM, kaunter zakat, pameran oleh PDRM dan AADK, program tadarus Al-Quran, majlis khatam Al-Quran. Jom rewang, gotong royong bersama-sama menyediakan persiapan juadah iftar Ramadan. Majlis berbuka puasa bersama YB Menteri Dalam Negeri. Sambutan Nuzul Al-Quran serta solat tarawih dan moreh. Jom datang beramai-ramai jika kita semarakkan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Sekian mesej ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Bermula Januari 2025, Malaysia akan menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Malaysia khususnya melalui Kerajaan Madani komited dan bersedia untuk memainkan peranan penting sebagai pengerusi ASEAN 2025 dan bakal memperoleh beberapa kelebihan seperti memperkukuhkan hubungan antarabangsa dan membuka peluang ekonomi. Rakyat juga akan mendapat limpahan ekonomi, antaranya bakal mencipta peluang pekerjaan di kawasan bandar dan luar bandar yang akan mengurangkan kadar pengangguran. Sekian, terima kasih. Hebahan disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru.